Kepada player-player LCV4, korang nak combo monster, korang tengok video ni sampai habis. Cak. Okay guys, hari ni kita dah mendarat combo untuk player-player LCV4. Korang akan dapat apa? Korang akan dapat cover set monster. Stiker dah siap tanam, dah siap clear 2K. Fitting dia jangan cakap memang cun-cun. Saya bagi kat korang apa lagi? Saya bagi ni, Zipat original. Barulah cerah masa depan korang. Untuk item seterusnya, semestinya kita bagi hot item kat kedai kita. Kita bagi inner hitam kilat diamond. Original HLY. Korang akan dapat A to Z. Ekor belakang, cover exhaust, cover rantai. Saya bagi dekat korang. Untuk bahagian sport rim, takkanlah pakai sport rim standard. Ni, saya bagi sport rim Aji Racing Stripe R. Warna hitam. Hitam kilat memang cun. Saya bagi sekali dengan disc PPR 267. Rebag dia warna biru. Untuk bahagian suspension pula, saya bagi apa? Saya bagi mono NLK. Korang ada 3 saiz. 203, 205 dengan 200mm. Saya bagi sekali dengan 4 Espada cutting standard dalam weight 1.5 inci. Baru lawa. Untuk bahagian brake system pula, saya bagi apa? Saya bagi caliper Dyno Pro 2 port depan warna biru. Saya add on sekali Master Pump Superfly Original Superfly. Saya bagi dengan hose brake 90cm by RS8. Item terakhir, item yang saya add on dekat korang. Saya bagi hub sprocket Magic Boy dengan sprocket guide full CNC. Saya bagi sekali dengan balancer Magic Boy cutting salaya dah siap washer. Saya bagi sekali dengan handle grip by Pro Grip warna biru. Untuk combo ni, berapa saya nak bagi kat korang? Saya bagi dengan harga RM2,420. Siap pemasangan, siap post. Sabah, Sarawak, tak ada masalah. Okay? Yang mana berminat dengan combo ni, korang boleh walk in saja kedai kita. Yang jauh, kita boleh post. Okay? Jangan lupa like, follow, comment and share. Korang nak tengok combo apa pula lepas ni? Korang boleh komen dekat bawah.